Malam tu Azim kerja overtime. Dia malas sebenarnya nak kerja overtime, tapi bos kata kerja banyak, minta tolong overtime. Jadi dia pun memikirkan nak apply cuti minggu depannya. Terpaksalah dia overtime. Minggu depan dia nak cuti, senang sikit dia nak bodek bos. Jadi malam tu dia pun kerjalah sampai pukul 2:30 pagi. Tapi masa nak pergi kerja tadi, dia naik Grab. Keretanya rosak. Hari tu masa on the way balik rumah, tiba-tiba keretanya berasap. Berkepul-kepul asap. Rupa-rupanya radiator bocor. Dia dah bawa pergi bengkel. Tokey bengkel kata lagi 2 hari siap lah. Azim pun pasrah. Ni dah hari kedua dia naik Grab pergi kerja. Malam tu masa nak balik, dia dah order Grab. Tapi macam biasalah, lama gila tunggu. Kawasan dia tu memang susah dapat Grab. Daripada pukul 2:30 sampai pukul 3 tak ada pun. Macam mana ni, kata Azim. Dia pun call Manap, tapi Manap tak angkat. Tengah tidur agaknya. Hampir, kata Azim. Macam mana nak balik ni? Azim pun berjalan sedikit. Beberapa meter daripada depan kilang dia ada sebuah hentian bas. Dia pun duduk je kat situ. Walaupun suasana gelap, sunyi, lampu jalan tak hidup, rosak agaknya, dia terpaksa juga duduk situ tunggu. Nak buat macam mana, kata Azim? Takkan nak jalan kaki balik, jauh tu. Dalam keadaan serba salah, tiba-tiba Azim ternampak sebuah bas perlahan-lahan bergerak ke arah tian bas tempat dia menunggu tu. Oh, cantik, kata Azim. Ada pula bas malam-malam gini. Tetapi bas tu bergerak amat perlahan. Azim nampak nombor bas 37A. Betul dah ni, bas pergi taman aku. Cantik lah. Apabila bas tu sampai ke tempat Azim tunggu, Azim apa lagi cepat-cepat je melompat naik. Terus pergi ke seat belakang sekali untuk duduk. Dah penat rasanya. Tapi Azim perasan tak ada orang dalam bas tu. Tiba-tiba dia merasa seram. Alamak, tak ada orang pun. Macam mana ni, kata Azim. Dia pun terfikir, iyalah, dah pukul 3 pagi ni, mana ada orang naik bas. Syukurlah ada bas ni, boleh juga aku balik. Azim pun duduk, bawa keluar handphone, lalu scroll-scroll media sosial. Setelah 5 minit scroll, dia pun tutup balik. Bosan. Mata pun rasa mengantuk. Azim ingat nak tertidur je. Ngantuk sangat, tapi dia tahan mata dia. Takut terlepas nanti bila sampai. Tapi bila nak sampai ni, kata Azim, slow benar. Bas ni bergerak. Tak boleh ke laju sikit? Dia pun tiba-tiba perasan sesuatu. Di depan sana tak nampak pun macam ada driver. Azim pun tiba-tiba rasa seram sejuk. Takkan tak ada driver? Seram ni. Walaupun merasa takut, perasaan ingin tahunya lebih menebal. Azim pun bangun dan berjalan perlahan-lahan ke hadapan, bergerak ke arah seat driver bas tu. Tolonglah ada driver, tolonglah, katanya dalam hati. Kalau driver ni pendek tak nampak di belakang pun tak apa, kata Azim. Tolonglah, tak maulah seram-seram lagi, katanya. Tapi itulah, bila dia sampai saja ke seat driver tu, memang tak ada orang. Apa lagi, Azim pun menggelabah, terus saja melompat keluar daripada bas tu. Mujurlah bas tu bergerak perlahan. Tak adalah dia terjatuh apabila keluar daripada bas tu. Di tepi jalan tu, Azim berasa lega. Tapi suasana masih gelap. Rupa-rupanya dia hanya baru bergerak berapa ratus meter je dari tempat dia tunggu tadi. Apabila bas tu hampir berlalu pergi, Azim perasan di belakang bas tu ada 2 orang lelaki India. Mereka sedang menolak bas tu. Kata Azim. Salah seorang dari lelaki India tu menegurnya. Bro, buat apa sini? Tolong kita tolak ni. Daripada tadi dah tolak ni. Rosaklah bas. Oh Allah, kata Azim. Bas rosak?